So hari ni kita ada Benda Chinchilla 500. Okay, model cruiser. Kepada korang yang nak model cruiser, ada satu motor yang harga mampu milik. So harga body dia ada beritahu awal saya siap. 27,888 saja korang dah mendapat sebuah ataupun satu jentera yang berkuasa 500cc yang menggunakan enjin V-twin engine 4 stroke dan juga 8 valve untuk motor ni. Horsepower dia agak besar, 47 horsepower dan juga 42 Nm torque. Kalau korang tengok dari segi size tank dia dah tahu dah macam mana besar tak besar tank ni kan. So untuk tank dia punya kapasiti tank ni dalam 16 liter guys. Okey, memang padu. Okey, kita tengok dari segi tepi dia, memang cantik. Okey, kali ni Benda Chinchilla dia datang dengan 2 seat. Macam Benda Napoleon ni dia 1 seat saja. So kalau untuk korang nak bawa orang rumah, nak bawa orang lain ke, korang boleh terfikir untuk ambil Chinchilla. So inilah satu kelainan untuk Benda Cruiser ni, dia boleh buat 2 seater. Alright, untuk bahagian depan tayar dia datang dengan 150 saiz dia dan bahagian belakang 180. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian belakang ni memang dia datang sekali dengan ekor dia apa semua. So yang ni rasanya lah korang kena ada satu stand back belakang chain supaya ada pencadangan dekat belakang. Okey, kita tengok dekat bahagian sini pula datang dengan double exhaust. Okey, double disc macam biasa dekat bahagian belakang. ABS 2 channel pun sama juga untuk motor ni supaya lebih mencengkam lah. Depan sahaja single disc. Okey, datang sekali dengan 2 exhaust. So 2 exhaust ni bang, tak perlu risau bang, dia bukan satu dummy, ni dua-dua function sekali. Okey. Dari segi riding position ni pun meh Ali tunjuk kat korang macam mana riding position dia, memang ngam. Okey, untuk Adli yang berketinggian dalam 168 macam ni memang ngam Okey. Dia punya kaki okey agak selesa dan juga dia punya ni tak berat sangat Dia punya motor ni walaupun nampak besar, nampak solid, tapi motor ni ringan saja, tak sampai 230 kg pun. Alright. So kita tengok sikit dekat bahagian meter dia. Meter dia menggunakan TFT meter dan juga touchscreen. Okey. So ada satu kelainan juga sikit dekat motor ni. Memang cantik dia punya bahagian meter dia. So kalau korang tak rasa macam tak selesa dengan dia punya handle dia, korang boleh adjust saja handlebar ni mengikut kepada kesesuaian korang ataupun keselesaan korang. Alright. So kita tengok dekat lampu depan dia, dah datang sekali dengan lampu LED. So kalau korang berminat dengan motor ni, cash loan pun boleh. Harga body 27,888 saja. Untuk korang yang mana tak tahu lagi, kita bertapak dekat Seremban 2 Negeri Sembilan dekat Dataran Sentro. Macam biasa, Adi nak belanja sekali bunyi daripada Benda Chinchilla ni macam mana. Bismillah. Bunyi pun dah padu kan. So guys, apa tunggu lagi? Kalau korang berminat, wasabi terus Ali. Sebab apa? 250cc ke atas kita nak bagi 5 tahun warranty dan juga unlimited mileage. Okay? So tak lupa juga kita bagi sekali dengan free delivery. Siapa yang cepat, dia dapat.